Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi merupakan Islamic Estate Planner di As-Solihin Trustee Berhad. Jemputlah datang ke Teratak Sofia yang terletak di Teluk Panglima Garang. Saya sedang berada di sini di rumah anak bapa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apabila kita bercakap mengenai harta pusaka ataupun saya nak bercakap mengenai documentation yang boleh dicabar. Apa-apa sahaja documentation boleh sahaja dicabar. Dan di As-Solihin Trustee Berhad ada juga dokumen yang dicabar, tetapi kami dapat melawannya sebab kami punya dokumen insya-Allah strong enough. Sebab kami punya dokumen ini sangat ketat. Kami punya syarat-syarat memang sangat-sangat ketat. Siapa menjadi klien di As-Solihin Trustee Berhad, dia akan tahu bahawa straightnya As-Solihin, straightnya syarikat harta pusaka kami ini, dia akan minta satu persatu. Kalau untuk hibah, contohnya hibah itu mestilah ada MRTT, MRTA supaya apabila seseorang itu meninggal dunia, seseorang itu telah pemberi hibah itu meninggal dunia, maka kami punya dokumen memang sangat-sangat ketat, memang sangat-sangat strictly. Sebab kami juga ada kami punya penasihat syariah, syariah advisor yang meneliti satu persatu perkataan-perkataan yang ditulis dalam dokumen As-Solihin Trustee Berhad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak buat documentation, buatlah dengan syarikat yang betul-betul valid, betul-betul menjaga kepentingan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kita buat sesuatu dokumen tetapi dokumen itu tidak dapat di-execute ataupun tidak dapat dilaksanakan di masa akan datang. Di masa nak laksanakan tu, kita terpaksa berturun naik mahkamah pula sebab dokumen itu tidak cukup enough strong, tidak cukup kuat. Jadi di As-Solihin, alhamdulillah kami punya dokumen adalah strong enough, dan kami pun ada pengalaman yang hibah kami dicabar dan alhamdulillah kami menang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputlah datang ke Teratak Sofia. Ini adalah rumah yang kedua, iaitu rumah anak bapa di Teratak Sofia. Ini adalah view di Teratak Sofia. Ini adalah kolam Teratak Sofia. Semoga tuan-tuan dan puan-puan ada manfaatnya apabila mendengar video saya ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.